Tak salah kalau berhutang, kalau betul-betul terdesak. Saya sedar saya salah. Saya tak patut mengatakan orang bodoh. Tak apa. Namun saya ingin mengatakan, tak salah kalau berhutang, kalau betul-betul terdesak. Contoh, hari ni tak ada duit nak beli makanan, nak beli minuman, nak beli air, nak beli apa lagi, nasi kau, bagi beras tu bagi anak kau makan, bagi isteri kau makan. Tak salah. Nak beli pampers anak, tak ada duit dah, tak apa, boleh. Namun kalau kau hutang beli rumah, itu masalah dia. Sebab kalau makanan minuman itu boleh lagi kau bayar di kemudian hari. Boleh lagi kau bayar. Contohlah kan, hari ni kau makan tapi kau tak ada duit nak bayar, tapi kau tetap beli juga, hutang. Besok kau bayar, dah ada duit, tak apalah. Tapi kalau bayangkanlah rumah ratus, rumah beribu, beratus ribu, yang sodak apa tahu tak, yang best lah orang yang bagi tu lah. Ni yang bagi tu bukan main happy lagi masa dia dapat tu. Yang beri tu happy, yang dapat tu pun happy juga. Hari first day, second day tak payah juga, second day lah, malam tu juga macam ni ada dulu lah. Tok Monon jauh, fikir masa depan. Macam, kenapa kau ambil kalau kau tak mampu nak ambil? Kenapa kau ambil benda yang kau tak mampu nak tanggung? Saya cuba untuk saya faham logik tu. Tapi sampai sekarang saya tak dapat nak memahami logik yang disampaikan tu. Otak saya masuk, keluarga otak saya, masuk balik, keluar balik, tak boleh fikir. Saya tak boleh nak memikirkan. Kalau makan nasi, kalau tak ada duit nak makan nasi tu, saya faham makan. Betul lah, memang terdesak betul lah, kan? Makan nasi kau kan terdesak, tak ada duit, kan? Contoh, beli air, tak ada duit, hutang dulu, lepas tu bayar kemudian hari. Contoh, susu anak, pampers anak, susu formula pun sama masalah juga. Tak patut bagi susu formula.